adalah seorang pelajar baru di SMK Panca Perdana. Aku seorang yang pemalu. Aku tak banyak cakap, tapi aku banyak berfikir. Ini Sofia. Dia manusia paling ceria yang pernah aku kenal. Kalau dia tak ada, memang sunyi satu kelas. Dan yang itu pula Najwa. Dia jenis tenang, tapi kalau kami ada masalah, dialah yang paling matang. Kami bertiga memang berbeza. Seorang senyap, seorang bising, seorang penenang. Tapi entah macam mana, tiga hati yang berbeza ni boleh jadi satu cerita yang sama. Dan aku harap cerita ini tak akan pernah tamat. Mereka nampak aku diam, tapi mereka tak dengar suara dalam kepalaku. Kadang-kadang aku perlukan seseorang untuk tanya, "Awak okey?" Sebab yang paling banyak tersenyum belum tentu yang paling bahagia. Ya, baby. Baik, tuan lo, terima kasih. Baik, Apa bola? Apa bola? Apa? pergi dulu Pak. Pak. Setakat ni kita belajar kita sampai sebelah. Betul? Terima kasih, cikgu. Kau dah siap kerja ASK yang dia bagi semalam tu? Ada. Aduh, kau ni kena lah ni. Hai. PSS tak? Ada ramai lagi ke Ustaz? Ya, ramai. Aduh. Rasa tak? Ramai tak nak lah. Alah, kenapa lah banyak lagi ni? Tapi kita lah. Alah, dapat bila tak apa. Kita train sampai pun. Masih hari? Alah, tak ada pun. Kalau kita pikiran, bagi nama kita depan lagi. Esok last. Masih try. Okay. Bye. Jangan. Assalamualaikum, cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Cikgu PSS ada kosong lagi tak? Ada. Kenapa awak berminat nak masuk ke? Saya ni tak nak masuk ke? Alah, tak nak lah. Ya ke kau ni? Masuklah untuk aku. Boleh lah, boleh lah. Sejak daripada hari itu, aku mula merasakan confident dalam diri aku. Dan aku cuba untuk menyertai TV PSS. Beginilah kisah cerita seorang murid yang dahulunya seorang pemalu dan tidak aktif dan sekarang telah menjadi seorang murid yang berani dan aktif dalam kehidupan seharian. Kadang-kadang, satu soalan yang ikhlas boleh menyelamatkan hati seseorang.